Naruto ni dicipta oleh Masashi Kishimoto, seorang pelukis manga dari Jepun. Masa dia muda, Kishimoto ni bukanlah pelajar yang cemerlang. Dia minat melukis, tapi ramai orang tak percaya dia ni boleh berjaya dengan bakat melukis dia tu. Dia pernah ditolak banyak kali oleh penerbit. Karya dia gagal diterbitkan berulang-ulang kali. Tapi apa yang best dia guys, dia tak pernah nak cuba berhenti. Daripada rasa gagal itulah datang idea dia nak cipta satu watak yang mewakili semua orang yang pernah gagal ataupun yang pernah rasa tak cukup tapi masih tak pernah putus asa. Kalau korang tengok betul-betul, Naruto ni bukan sekadar cerita pasal ninja. Cerita ni sebenarnya kisah tentang perjalanan hidup manusia, tentang kesunyian, impian dan semangat tak berputus asa. So, Naruto masa kecil ni dia dibenci sebab di dalam diri dia tu ada raksasa. Itu sebenarnya simbol kepada macam mana dunia sebenar selalu tolak orang yang berbeza daripada umum. Tapi Kishimoto ni nak tunjuk walaupun orang lain tolak korang, kalau korang percaya pada diri sendiri, korang tetap boleh berjaya. Jadi, setiap watak dalam Naruto ni pun ada maknanya tersendiri. Contoh, Sasuke, lambang dendam. Sakura, lambang cinta dan kekuatan. Kakashi, lambang kehilangan dan tanggungjawab. Semua tu sebenarnya kalau perasan datang dari sisi manusia yang sebenar. Satu lagi, sebab Kishimoto cipta Naruto ialah sebab dia sebenarnya nak sampaikan mesej pendamaian. Kishimoto ni dia kata apa? Dunia sebenar penuh dengan peperangan, politik, dendam dan diskriminasi. Jadi dalam dunia ninja ni dia tunjukkan benda yang sama. Macam contoh kampung lawan kampung, bangsa lawan bangsa, generasi lama benci dengan generasi baru. Tapi siapa yang ubah semua tu kalau korang tengok cerita Naruto adalah Naruto tu sendiri. Sebab dia percaya kalau kita faham antara satu sama lain, tak ada sebab untuk kita semua berperang. Jadi bagi Kishimoto, pendamaian tu bukan dunia tanpa konflik, tapi dunia di mana manusia belajar memaafkan. Naruto ni sebenarnya simbol kepada semangat never give up. Kishimoto sendiri cakap masa dia cipta cerita Naruto ni kan, dia sebenarnya tengah lawan dengan perasaan gagal dalam kehidupan dia sendiri. Bagi dia, Naruto ni bagi dia kekuatan lah untuk terus melukis. Sama macam Naruto bagi kekuatan kepada penonton dia. Setiap kali Naruto jatuh ke, kalah ke, dia memang pasti akan bangun balik. Dan itulah sebenarnya mesej utama cerita ni. Kejayaan bukan sebab korang hebat, tapi sebab korang tak pernah nak berhenti putus asa. Kishimoto cuba tunjuk kita semua sebenarnya boleh berubah. Dari benci jadi faham, dari musuh jadi kawan. Naruto juga bukan semata-mata cerita tentang ninja, tapi cerita tentang keseluruhan kefahaman kemanusiaan. Bila kau tengok Naruto, ingat, ia bukan sekadar anime hiburan. Ia datang lahir dari hati seorang pelukis yang nak bagi semangat pada dunia dan juga diri dia sendiri. Naruto dicipta disebabkan Kishimoto percaya walau seberapa gelap pun hidup kita, sentiasa ada cahaya kalau kita terus percaya dan cuba untuk berusaha. Dan mungkin sebab itu, walaupun cerita ni dah habis lama, aku rasa semangat Naruto tetap hidup dalam hati semua orang yang pernah rasa terjatuh.